Semua pelajar SPM Skop TS, peperiksaan SPM dah dekat. Tapi tiba-tiba hari hujan pula. Macam mana nak pastikan uniform sekolah tak basah kuyup? Relax, jom ikut tips ni. Mula-mula, pakai je baju biasa yang selesa dari rumah. Uniform sekolah yang dah siap gosok tu, lipat elok-elok dan masukkan dalam beg plastik. Dan jangan lupa, kasut sekolah pun sekali. Ini penting supaya uniform dan kasut awak selamat daripada air hujan. Dalam perjalanan ke sekolah nanti, pakailah payung atau baju hujan. Bila dah sampai sekolah, terus pergi ke tandas, tukar baju biasa tadi dengan uniform yang masih kering dan wangi dalam beg plastik. Barulah rasa selesa dan yakin nak masuk ke Dewan Peperiksaan. Dengan cara ni, cuaca hujan pun takkan jadi masalah. Awak boleh jawab soalan dengan tenang. Selamat maju jaya dalam peperiksaan SPM. Jangan lupa kongsikan tips ni dengan rakan-rakan yang lain.